Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera rakan-rakan guru. Hari ni saya nak buat tutorial untuk penetapan ETR 2026. Ini adalah part 1 di mana kita mengisi dulu tetapan untuk ETR 2026 bagi head count 2026. Okey, langkah pertama, rakan-rakan guru boleh masuk ke laman web yang kita mengisi markah, laman web BOP tu. Paparan seperti yang saya tunjukkan sekarang ni. Okey, pergi pada head count. Kita akan buat penetapan pada tingkatan 1 dan tingkatan 2 sahaja. Okey, di mana tingkatan 3 tidak perlu kerana dia telah beralih kepada tingkatan 4. Okey, kita akan buat untuk tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okey, saya mulakan dengan tingkatan 2. Contoh, kita pergi pada tingkatan 2. Masuk pada head count 2025. Pergi kepada main. Okey, pergi kepada menu copy of 2026. Right click, tekan right click, rename, letak subjek masing-masing. Saya buat BI sebab tadi saya dah test untuk BM dan matematik. Nama saya dah tolong pastekan seramai 216 calon untuk tingkatan 2 yang akan naik ke tingkatan 3. Jadi kita pergi pada menu gabungan. Kita pergi pada role subjek kita. Bahasa Inggeris. Bermula daripada Adriana. Kita ambil markah AR2 dia. Markah AR2 dia adalah okay, right click, tekan copy. Cara untuk paste, right click, paste special value only. Okey. Kita semak dulu. Jika ada pelajar yang tidak ada markah, contohnya pelajar dari Dua Adil, Muhammad Irfan Iskandar, dia tidak hadir pada UASA 2025. Jadi kita pergi pada gabungan, kita ambil Dua Adil, kita cari nama dia. Yang tidak hadir ni, Muhammad Irfan Iskandar ini, nama dia tidak hadir tetapi dia ada AR1, kita masukkan markah AR1 54C. Jadi kita masukkan dalam kita punya head count 54C. Okey, dah selesai semua. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena susun dia mengikut markah. Pergi pada data. Pergi pada advanced range sorting. Ambil E, Z to A, kita sort. Okay, kemudian kita perlu labelkan A dekat grade penetapan. Kita telah buat penetapan untuk ETR di mana markah 77 ke atas, kita target mereka akan mendapat A pada UASA 2026.
Okey. Begitu juga dengan B, grade dia kita turunkan 5, dia akan 61 ke atas akan dapat B. Maksudnya pelajar yang 61 sekarang, kita target dia boleh dapat B pada peperiksaan akhir tahun depan. Jadi A adalah 77. A adalah sehingga 77 sahaja. Okey. Kemudian kita buat numbering di sini. Ulang langkah yang sama untuk semua grade, di mana grade B adalah 61 ke atas. Jadi grade B sehingga 61. Grade C adalah sehingga 45. Dan D adalah sehingga 30. E sehingga 15. Dan F adalah 15 ke bawah. Okay, nombor yang telah kita dapat ni, cuba masukkan di dalam borang pemantauan. Dia dah siap calculation dekat situ. A adalah 73. B adalah 93. C adalah 26 dan D 5. 26, D 5 dan akhir sekali E dan F. E adalah 6 dan 5. 6 dan 5. Okey, pastikan nombor ni tepat. Cuba lihat saya punya perkiraan 216, saya tulis 206. Maksudnya terdapat kesalahan pengisian. Semak semula, A adalah 73, betul. B adalah 93, betul. C adalah 26. C adalah 28. C adalah 28. Okey, D ialah 11. D ialah 11. Okey. E, F, 6, 5. Baru dapat 216. Okey. Baru sama dengan bilangan calon dia. Okey. Data ni akan digunakan oleh guru mata pelajaran untuk menetapkan ETR 2026 bagi kelas masing-masing. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.